Ada sebiji lampu ni macam-macam yang korang boleh guna. Lampu ni dia ada banyak mod cahaya tau. Kalau tekan sekali dia akan nyala malap macam ni. Tekan lagi sekali dia akan nyala lebih terang. Tekan lagi sekali lagi terang. Dan yang ni yang paling terang, mod keempat. Kalau korang pakai lampu ni, korang boleh guna untuk kerja, korang boleh guna untuk camping, korang boleh guna untuk standby kecemasan. Kalau blackout ada lampu ni memang sangat function. Lampu dia ni bahagian dalam dia ada warna yang korang boleh adjust tau. Sebab bahagian LED dia ni jenis campuran warna putih dan warna oranye. Korang boleh adjust dia punya temperature warna. Yang ni lampu yang jenis rechargeable yang mudah untuk korang cas. Cucuk je charger dekat bahagian sini. Dan lampu ni mudah untuk korang gantung dengan macam-macam cara. Kalau korang nak gantung dekat besi, dia mudah lekat sebab dekat bahagian kaki dia ni jenis ada magnet macam ni. Tampal je dekat besi, korang boleh terus suluh dekat tempat yang korang buat kerja. Kalau korang bawa pergi camping, susah gantung lekat besi tau. Korang boleh lekat dekat cakuk bahagian sini. Gantung dekat kemah, boleh jadikan lampu utama kemah. Dan kalau korang nak letak, jadikan lampu meja pun boleh. Sebab dia punya kaki jenis lebar macam ni. Jadi kalau korang nak cari lampu yang boleh guna untuk macam-macam, guna untuk backup batu kecemasan boleh, korang boleh cek lampu ni dekat link video.